Kenapa Yamaha Y15, Y16 masih lagi menjadi pilihan merayap Malaysia walaupun usia dah lebih 10 tahun? Apa yang buat motor ni sampai digelar King Kapcai? Yamaha Y-Suku atau Y16 mula memasuki pasaran Malaysia pada tahun 2015 dan terus menjadi fenomena. Ketika itu ramai sanggup beratur dan menunggu berbulan-bulan semata-mata untuk memilikinya. Apa yang membuatkan Y-Suku begitu istimewa? Pertama, reka bentuk yang agresif. Pada waktu itu Y-Suku kelihatan jauh lebih sporty berbanding kebanyakan Kapcai lain, sehingga ramai menggelarnya sebagai mini superbike. Kedua, enjinnya tahan lasak. Enjin 150cc penyejuk cecair Yamaha terkenal dengan ketahanan dan kos penyelenggaraan yang berpatutan jika dijaga dengan baik. Ketiga, prestasinya dengan sekitar 15 kuasa kuda, Y-Suku mempunyai nisbah berat dan kuasa yang sangat baik. Sebab itu motor ini terasa ringan, lincah dan cukup menyeronokkan untuk ditunggang setiap hari. Tapi ada satu fakta yang menarik yang ramai tak tahu. Walaupun Y-Suku sudah diperkenalkan dengan enjin 155cc, teknologi BBA dan transmisi 6 kelajuan, Yamaha masih meneruskan jualannya Y-Suku di Malaysia ini kerana permintaannya masih sangat tinggi, membuktikan model ini mempunyai peminat yang cukup setia. Selain itu, Y-Suku juga mempunyai pasaran aksesori dan modifikasi terbesar di Malaysia, daripada rim, suspension, body kit hinggalah ke aksesori kosmetik. Hampir semuanya tersedia. Sebab itulah Y-Suku yang kita jumpa di jalan raya selalunya mempunyai identiti dan gaya yang berbeza. Bagi saya, Y-Suku bukanlah sekadar sebuah motosikal. Ia adalah model mengubah dunia Kapcai di Malaysia dan menjadi penanda aras dalam kelas 150cc. Jika diberi peluang, anda masih pilih Y-Suku atau terus naik taraf Y16? Tulis pendapat anda di ruangan komen.